Amerika ke atas Iran semalam. Tapi sebelum tu saya nak ulas apa kata Profesor Syed Muhammad Marandi dalam perkembangan terbaru ni. Jadi menurut Profesor Syed Muhammad Marandi, Amerika yang pada mulanya iaitu 3 hari lepas ding-dong dah bersetuju dengan tuntutan Iran iaitu mengembalikan 25 bilion aset Iran yang dibekukan, menghentikan serangan Israel ke atas Lebanon dan Gaza dan juga mengakui yang rundingan tentang program nuklear Iran harus dirundingkan secara berasingan setelah perang tamat. Tapi tiba-tiba semalam Trump macam keleng berubah fikiran dan telah mencabuli gencatan senjata yang Amerika sendiri umumkan selama 60 hari. Dia yang umumkan gencatan senjata 60 hari, dia pula yang cancel. Dia betul-betul 3 suku Jadi menurut Profesor Syed Muhammad Marandi, tindakan Amerika itu adalah kerana Trump telah didesak oleh Israel dan geng-geng neo-konservatif dalam kabinet Amerika dan juga dalam parti Republikan sendiri yang rata-rata semuanya dah dibeli oleh rejim Israel supaya tak bersetuju dengan tuntutan Iran. Trump ni nak ikut dia tahu apa akibat dia kalau dia tak berdamai sekarang ni. Jadi dalam lain perkataan Trump ni dah cakap macam keleng Hari ni cakap lain, esok cakap lain, cakap belit-belit Tapi menurut Profesor Muhammad Marandi, rakyat Iran tak akan berganjak daripada tuntutan dia ni yang dianggap munasabah. Iran tak akan melepaskan kawalan ke atas Selat Hormuz dan lalu lintas kapal-kapal di Selat Hormuz tak akan pulih macam sebelum perang selagi Israel menyerang Lebanon dan Gaza. Dan Marandi ingat sebelum perang kira-kira 140 ke 150 buah kapal masuk keluar Selat Hormuz. Sekarang ni walaupun Iran dah buka Selat Hormuz, tapi hanya 30 ke 40 buah kapal saja yang boleh masuk. Itu pun kena bayar tol dekat Iran. Iran akan hanya buka sepenuhnya Selat Hormuz seperti biasa bila perjanjian damai dan capai ditandatangani dan dilaksanakan, barulah dia boleh bagi 140, 150 pasal mana-mana masuk boleh lah. Tapi kena bayar tol juga. Artinya tentera Laut Amerika kena berambus dulu daripada Laut Arab dan Teluk Oman, bayar balik 25 bilion yang Amerika pengap tu dan mansuhkan sekatan ekonomi ke atas Iran supaya negara lain boleh beli minyak daripada Iran tanpa sebarang gangguan ke atas sistem transaksi dan juga di laut. Kalau tidak, dia akan terus kacau. Sebab apa? Iran dia kawal bukan setakat kawal Selat Hormuz kutip tol. Bila dia kawal Selat Hormuz, dia mengawal ekonomi dunia, dia mengawal harga minyak. Jadi menurut Profesor Syed Muhammad Marandi, masih ramai lagi rakyat biasa Amerika yang belum faham tentang keadaan ekonomi diorang ni yang akan bertambah teruk dalam masa yang terdekat ni. Walau bagaimanapun dia kata, pemimpin-pemimpin negara-negara Eropah memang dah faham risiko krisis ekonomi ni yang timbul bila laluan masuk keluar Selat Hormuz tak lancar. Pemimpin-pemimpin Amerika pula pun faham yang keadaan ekonomi dia ni akan bertambah teruk dalam masa terdekat. Sebab itulah pada mulanya Trump ni nampak bersungguh-sungguh nak menjayakan plan damai ni dan dah banyak bertolak ansur dengan permintaan Iran. Dia terpaksa Sebab itu Trump mahukan Iran dan Amerika menandatangani perjanjian ni damai ni cepat-cepat supaya Selat Hormuz dapat dibuka sepenuhnya. Tapi Iran ni dia tak tergesa-gesa dalam menandatangani sebarang perjanjian dan akan meneliti setiap ayat dan setiap perkataan dalam draft perjanjian tu supaya tak ada sebarang kelompongan dan juga tak ada sebarang elemen dalam perjanjian tu yang boleh digunakan oleh Amerika untuk menipu Iran di kemudian hari. Jadi Iran mahu perjanjian tu mestilah disusun dan ditulis dengan jelas dan teliti untuk melindungi kepentingan Iran dan juga mesti memasukkan syarat yang Israel berhenti menyerang Lebanon. Jadi ini penting supaya apabila teks perjanjian itu disiarkan nanti, orang ramai boleh tengok dan menilai perjanjian itu yang telah ditulis dengan berhati-hati supaya pihak rejim Zionis Israel ni dan juga pihak Amerika tak akan ada alasan lagi untuk terus membunuh wanita dan kanak-kanak. Dia tak nak jadi macam ada Malaysia sign dengan Amerika tu sign buta je. Tapi bila Amerika mencabuli gencatan senjata ni dan melambatkan perdamaian di Lebanon, ini bermakna ianya akan melambatkan lagi proses perdamaian dan itu juga bermakna lagi lamalah Selat Hormuz ni tak akan dibuka sepenuhnya dan pihak yang lebih teruk menanggung akibatnya bukan Iran tapi Amerika dan sekutu-sekutu Amerika. Iran pun teruk juga tapi dia dah biasa teruk berpuluh-puluh tahun dah. Jadi kalau Amerika berdegil menurut Syed Muhammad Marandi, laluan kapal di Selat Hormuz sebenarnya dah boleh pulih macam sebelum perang ke hari ke-40, 41, 42, 43 lagi Tapi sekarang dah nak masuk 3 bulan Jadi disebabkan kedegilan Amerika, dia orang telah menyeret seluruh dunia ke arah krisis ekonomi yang dahsyat tak lama lagi Dan Trump juga menerima kecaman dari banyak pemimpin dunia sebab apa? Dia benda ni bila dia berlengah-lengah ni dia menyeret seluruh dunia ke dalam krisis ekonomi yang teruk Tapi walaupun Selat Hormuz dibuka sepenuhnya menurut Profesor Syed Muhammad Marandi ni, walaupun katalah minggu ni yang selesai janji sign agreement damai walaupun perjanjian perdamaian dapat dicapai dalam masa terdekat walaupun perjanjian itu dapat dilaksanakan dengan lancar sedikit masa lagi, kesan penutupan selama 3 bulan tu tetap akan memberi kesan yang sangat teruk kepada krisis ekonomi dunia. Sebab apa? Sebab penutupan Selat Hormuz selama 3 bulan akan hanya dirasai dunia dalam masa sebulan atau 2 bulan lagi. Teruk. Jadi sama ada sama ada bila buka ke tak buka ke Selat Hormuz tetap teruk juga. Katalah minggu depan dibuka Selat Hormuz, lagi sebulan 2, kesan penutupan 3 bulan tetap akan dirasakan. Inilah pula kalau dia tak buka. Jadi kalau rejim Israel terus